Hai gang, so ini Vivo X200 FE yang dah official launch di Malaysia pada harga 3199. Ada rebate 200 jadi 2999. Bila macam bulan lepas aku upload konten berkaitan FE ni dan kawan-kawan creators aku pun upload konten, memang dapat sambutan menandakan yang memang rakyat Malaysia tertunggu-tunggu handphone Vivo yang style dia macam gini. Kenapa style macam gini? First, design dia memang compact. Dia ringan dan sepanjang aku guna memang selesa untuk digunakan satu tangan sahaja. Berbanding macam Vivo V series yang latest ialah V50, dia macam curve dan nipis. Aku ada masalah dengan phone yang agak nipis sebab aku suka slip, terjatuhkan benda tu. Dan inilah ketebalan dan size yang terbaik untuk aku gunalah. Sebab macam X200 Pro, X200 kan design dia bulky, kamera dia besar, so tak sesuai untuk orang yang sukakan design bulky. And then untuk warna yang aku pegang ni, warna dia blue breeze. Ada satu warna lagi, dia warna kuning dengan bezel warna hitam. Itu memang cantik gila lah. Tapi itu korang boleh dapat untuk online sahaja. Dan untuk design dia sendiri kan, aku tengok dia agak ke arah macam Pixel 9a, iPhone 16e, macam tu lah dia punya compact. Untuk display dia pula, dia gunakan flat screen dengan size 6.31 inch dan screen dah AMOLED lah, confirm. Ada Smart Eye Protection dan juga Night Eye Mode. Phone sekarang pun dah banyak dah guna fungsi-fungsi untuk make sure mata kita tak cepat letih bila lama scroll kan. Cuma aku perasan bila scrolling TikTok, tengok YouTube ataupun baca artikel, warna dia cukup natural, tak oversaturated. Ni Vivo kata ada Zeiss Color Master Display lah untuk make sure warna tu sedap mata memandang. Itulah istilahnya. Next kita cakap pasal kekuatan utama dia lah, iaitu kamera. Dia ada Zeiss 50MP main kamera. Lengkap lagi dengan VCS True Color. And then dia ada telephoto 50MP juga dan ultra wide 8MP. Now kita tahu di mana catch dia, iaitu ultra wide dia 8MP. Tapi nanti aku tunjukkan hasil kamera dia. So ini beberapa hasil gambar yang aku dah snap. Bagi aku tak perlu edit langsung pun. Ini semua straight out of kamera, yang mana aku snap dan terus upload dekat dalam YouTube ni. Warna dia konsisten, detail sangat tajam, low light dia memang perform, tak oversaturated, tak over AI processing. Untuk yang kenal aku memang tahu aku memang peminat color Zeiss daripada Vivo ni. Lagi aku suka terutama bila portrait mode kan, bila aku tekan satu kali dua kali dia bagi tahu berapa focal length yang aku tengah gunakan. Termasuk kekuatan utama dia 50MP telephoto portrait. Portrait Vivo memang jarang mengecewakan. Daripada yang Ultra itu dah memang goddess lah kan. Lepas tu yang FE, siri paling murah dia, pun perform dengan sangat baik. Korang boleh tengok potongan rambut aku still nampak, walaupun adalah curi sikit-sikit tu kan. Bokeh dia aku cakap memang natural. Dan aku suka gunakan filter Biota nama dia, Biota. Buatkan background tu dia macam soul sikit kalau korang perasan. And then dia cakap ada Zeiss Landscape Mode juga, di mana kalau korang ambil lah gambar-gambar city, bangunan, gambar sunset dan sebagainya, memang nampak cinematic. Semua gambar yang aku ambil ni aku memang pilih Zeiss yang vivid punya. So daripada situ memang aku puas hati lah dengan hasil gambar dia. Dan aku agak pun korang mesti puas hati juga. Cuma inilah sebab kenapa dia lagi murah. Dia korbankan dekat bahagian ultra wide yang hanya 8MP. So kalau korang tengok gambar ultra wide ni, dia memang biasa-biasa je. Apalagi bila korang zoom memang nampak lah lack of quality dia sikit tu. Jadi aku rasa untuk orang yang selalu gunakan ultra wide, phone ni tak sesuai. Untuk size dia yang compact dengan kamera yang power, this is the one lah. Jangan cakap lah pasal pro dan juga ultra kan, itu dah beza dah. Itu dah phone besar dan memang fokus dia pada fotografi 100%. And then untuk hasil video pun macam korang tengok sekarang, aku bawa dia sambil berjalan dia dekat area Petaling Street ni kan. Tapi aku jumpa ada satu kelemahan dia, iaitu dia agak cepat panas bila korang record outdoor 4K 60fps. So bila dia dah panas, aku perasan dia ada frame drop bila korang record tu. Tapi dekat hasil video tak ada masalah lah, dia okay je. And then focal length changing agak kurang smooth. Contoh macam video ni, aku boleh zoom 1 ke 2 kali, tapi perubahan lens tu agak kurang smooth. Aku tak suka yang macam tu. Aku suka yang dia macam zoom manual tu. Korang faham tak maksud aku? Macam zet, bukan perubahan lens yang macam tu lah. So itulah kamera untuk X200 FE ni, kekuatan utama dia. So bila kita cakap pasal chipset dia pula, dia gunakan Dimensity 9300 Plus 4nm,
iaitu chipset flagship juga. Aku tak test lagi lah nak gaming dan sebagainya, sebab bila beli phone ni aku tak expect untuk aku main game pun. Aku nak kamera dia, dan juga dia ada beberapa fungsi AI yang agak function juga. Contoh AI eraser. Ini kalau korang tengok gambar tu memang clean je. Dia delete objek yang kita tak nak dan fill in mengikut gambar tersebut, membuatkan gambar tu nampak natural lah, tak macam lepas diedit. Lepas tu ada photo enhance juga, dan ada reflection eraser kalau ada reflection dekat spek mata ke atau macam mana. And then pasal bateri, bateri dia besar weh, 6500 mAh. Aku ingat lagi setahun ataupun 2 tahun lepas, bila bateri 5000 kita dah kata besar, tapi sekarang standard bateri dah berbeza. Aku tengok phone sekarang dah mula normalize bateri 6000 mAh ke atas. Sebab yalah, macam Vivo dia ada Blue Volt bateri, Blue Volt teknologi, and then ada silicon carbon daripada brand lain kan. Membuatkan saiz yang normal macam ni pun korang dah boleh dapat bateri yang besar, yang mana boleh tahan lah 1 hari setengah, ataupun kalau jarang guna boleh tahan sehingga 2 hari. Kelajuan charging dia pun 90 watt, cukup laju untuk segmen harga macam gini. Dan dah ada rating IP6869, kerana air habuk, bawa swimming tak ada masalah Cuma jangan bawa diving je lah kan. So apa kekurangan phone ni? Kekurangan ni depend pada korang lah Kalau korang yang jenis perlukan phone screen besar ni tak sesuai lah, sebab saiz dia yang kecil, compact. Saiz macam ni dia ada market dia sendiri. Okay. Lepas tu tak ada wireless charging, and then ultra wide 8 megapiksel. Mungkin dia potong harga dekat situ kan, jadi 3199. Tu je kot. So dia di bawah average flagship, tapi dia lebih perform daripada mid range phone. Dia macam di tengah-tengah tu lah, fan edition kan. So siapa yang tak nak phone dengan saiz besar tapi nak juga phone tu perform daripada segi kamera dan sebagainya, bagi aku Vivo X200F ini memang pilihan terbaik lah. Berbanding kau ambil iPhone 16e nama dia, ataupun Pixel 9a ke, bagi aku ni This one memang the best punya. So itu saja review aku untuk X200FE. Next aku nak review apa lagi Aku ada banyak phone tapi masa yang tak ada. Okay, thank you for watching guys. Wow, hebat sekali.